Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya, masih lagi dengan sama iaitu 16 Februari 2024 2025 Masehi bersama dengan 17 Syaban 1445 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.56 petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Malam tadi kenapa malam tadi tengoklah. Apa video dari report tu saya terus keluar tak? Keluar pergi pasakar. Pergi ke pasakar, lepas tu beli barang tak? Ada beli barang tak? Lepas tu balik ke pasakar, kedai pasakar. Lepas tu saya sudah pergi sekejap. Lepas tu balik ke rumah, mandi semaya Isyak, semaya Zuhur, semaya Maghrib, semaya Isyak. Semaya Isyak dah pukul 10.20 tu, pukul 10 tu. Pukul 10 tu saya keluar pergi ke biasa lah. Malam, aktiviti malam, minum malam ke semua tu, main internet ke semua, bla 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 tu. Dah pukul 11 dah pukul 12 tu balik ke rumah. Dia ni nak tidur. Abang ibu nak boleh tidur tu. Dah pukul 2.30. Lebih kurang ada 2.40 tu baru boleh tidur malam. Lepas tu sedar pula dah pukul 9.14 pagi. Dah sedar tu. Dah tu terus mandi, makan sarapan, mandi subuh. Lepas tu makan sarapan. Lepas tu mandi subuh baru makan sarapan. Lepas tu makan sarapan pagi tu, makan nasi tu. Saya pun siap-siap tu pagi sini lah. Cuma tak ingat nak buat video review dulu lah. Saya pakai kostum apa siap dah tu. Muka saya ingat kau nak pergi cepat lah. Takut kedai tu dah buka, dah Fibri dah buka. Dah 7.30. Duduk sini dah ada 7.20 duduk sini ni. Masa mai klik. Ada pukul 7 tolak daripada rumah duduk sini. Dia singgah sini kejap dah pukul 7.10 lah kat sini. 7.22 tu. Dia lagi 7.26 tu baru 7.26 pagi tu. Saya terus barulah saya pergi ke tu. Tengok kat Zakar Lamak tu nampak tutup molek. Wow. Tak itu kau kabar tengok pas sore masuk ibu bapa dah atas budak tadika. Saya pun kena tunggu lagi tunggu susu dulu. Ada pun itu tengah belakang. Ada belakang pada rumah saya tu. Ada kawasan tanah luar, lepas tu ada rumah sikit. Situ dia sewa situ pula. Dia tak sewa dah depan ni. Untuk kelas tadika. Situ pula kelas dia. Kelas baru. Saya pun gitu. Tahun baru lah. Oleh kerana situ tu ada berlaku krisis apa tahu. Duduk dari proses rayuan. Ada nak bangunan pula, nak buat semula bangunan tu. Tapi masih ada proses lagi lah. Benda tu tidak boleh dituluskan lagi tu macam mana. Dah ada proses dia lah. Sebab kalau tak ada ni kak, kira mampu lah. Kira macam bubar, kemas. Berarti apa, kemas, tadika kemas pada buah. Mungkin akan dibubarkan lah. Terus tak orang sekitar pada buah ni nak datang ke sini. Ke mana ke ni? Tadika sini. Bagi raya ke mana ataupun nak berada. Lepas tu betul. Lepas tu bila dah tu kan saya pun pergi tu sambil cosplay kostum disambut budak lah. Saya dah pergi dekat pukul 8 tu dah. Boleh singgah situ lama dah pukul 8. Pukul 8 dah 15.30. Dah naik dari atas tengah.
Lepas tu lapan sekudah Sapa. Lapan 10 lah, bukan lapan 10 dah. Lepas tu dia tunggu budak 3 orang ke tak Sapa. 4 orang ke sekali dengan Fawah lah. 4 orang. 5 orang dah. Dia kata 5 orang lagi tak tahu. Kalau budak tu Sapa. Anak boy Sapa. Anak-anak tipas Sapa. Lepas tu rumah Sapa. Fawah Sapa. 2 orang yang tak ada. Hari pertama ni 2 orang yang tidak hadir. 19 capur 3. 19 ada tak 19 capur so 20 lah kena bawah. 10 kena bawah. Kalau kira tu 22. Ada 22. Orang tu saya siapa tu dia kata lebih-lebih lah ada 20 ada 5 orang kita tak siapa. Lepas tu sore-sore siapa. Orang tu tipah lepas tu anak 3 rumah lepas tu Fawas 3. Ini 2 lagi. Tak ada ni. Lepas tu lepas saya tunggu lama tu lama kat dah ada 9:30 sampai Najib anak ayah pada rumah tu sampai pada rumah tu balik. Ya dah ada lagi kawan balik. Dia pun balik dia. Saya pun dah dia balik dia tak ada semen nak buat. Balik juga saya pun. Saya tak balik. Saya tak terus balik. Dia mikir-mikir nak pergi mana. Kerja tu Terus kerja tu kejap. Saya kerja tu sampai kerja tu saya terus singgah pergi terus lalu ke kedai Persika tu, kedai Miram Monitor Rading tu kan. Gos-gon ni kan. Ni Pak Gatis ni jejak stand dia ni punah. Ni hak sebelah kiri ni, sebelah kanan dia cabut dah ni. Cabut getah dia tu, tangga daripada besi, tinggal besi cokok yang tajam jadi. Sekarang saya balik pergi dia dia pecah sebelah ni. Tekan tu bit ni, besi cokok tu bit. Lepas tu saya tukar ngogon ni. Tadi. Ni hak jauh balik molek lagi. Pasal lagi tu tahu punah. Lepas tu kata baru tu 2 kiri kanan. Zat gon ni kan nak tukar sepasang. Tukar so tak jadi kerja. Jeng tukar sebelah. Tukar sebelah pun tetap kena bayar juga dua-dua. Baik orang buat belakang lagi kanan. Buat baru lalu. Dia cacat muka lebar sikit ni kalau sama saya. Gitulah. Pernah dah saya buat sekali tukar separuh. Muka sama besar. Tapi tak ada fungsi juga baru. Dia dah buku. Bagi rumah tahu dah lah. Tak jadi gapo juga. Lepas tu kita tukar dua-dua lah. Lepas tu oleh kerana saya pakai cosplay ke. Saya pesan juga. Lepas bayar 12 ya upah. Lepas tu dia pun promosi kedai lah. Sambil cosplay tu. Baju cosplay tunjuk. Promo kedai dia ada TikTok. Saya tak cek lagi tu. Ajak nak cek tadi tak jumpa TikTok dah. Tak buka lagi TikTok. Nak tengok cek. Gabah yang nama tu lah TikTok. Miram ini trading TikTok. Ada TikTok tu. Nak tengok video rakam tadi tu. Tak kalau jepuh lah. Tengah cari lah. Nak tengah cari lah. Lepas tu bila dah klik. Pada selesai tu saya terus balik lah. Malah tunggu lama-lama lah. Dalam pukul 10 lebih. Pukul belah dah lah. Dah pukul 10 dah lah. 10.30 tu 10.40 dalam pukul lah. Saya pergi 9.30. 9.40 pergi. Sampai tu dalam 10. Dalam pukul 10.40 lah. Sampai dalam 10.40. Lepas tu baki lalu dalam duduk 10 minit lah baki. Lepas tu kali dengan kata tu dah lah. Dalam 10 minit kot lah. Baki tu 5 minit. Lepas tu duduk gambar-gambar dia apa semua tu. Dalam 10 minit lah. Terus balik lah. 10.50 tu balik lah. Balik tu sampai pesakan ni dalam 11.40 sampai pesakan. Pulak 10.50 gitu. Terus pecuk lalu lah. Saya guna jalan shortcut aku melalui Kubah Depu tu. Guna jalan shortcut lah. Pakai klik tu. Klik tak berhenti mana-mana lah. Pakai seru klik tu. Singgah kedai. Sampai di pesakan ni barulah. Singgah. Jauh kat perjalanan tu. Tak pakai terus lalu. Keren kat Punggung. Sampai kedai tu. Sampai ke kedai ni. Kat Izzah ni. Kat nasi ayam ada pesakan tu. Singgah situ kejap. Minum air situ.
Betul ada orang panggil singgah tu dia belanja ayat. Saya pun pergi pula sekolah nak makan nasi singgah pula di dekat ni makan nasi ayam situ pula. Tak pasal nasi ayam situ murah. Kalau kena nasi ayam situ mungkin mahal sikit lah, beza sikit. Dia nasi bajet. Si ayam bajet. Harga dulu tengok di menu tu harga dulu masuk kau ya. Maknanya harga dulu tu menu dia dia harga dia tu Pak Ya tengok berpandu kepada Pak Ya tu. Dia pun dak dia kata harga lama tu 5 ya. Jadi habis 7 ya lah tadi. Kali dengan air melu. Jadi suai. Saya pun terus balik ke sini lah. Pas sudah tu. Ingat singgah ke ni masjid pada buah ni. Semaya Lahu sini. Saya pun duduk Depok sini lama juga lah. Lepas Depok sini. Lepas tu saya review video tak dia. Ada saya review. Tiba-tiba saya pun pergi sampaikan hadiah kepada Yaya tu. Tu untuk dia ada ni. Lepas tu saya duduk main sini. Saya pergi Mayasa. Pas Mayasa. Di mana Pas Mayasa tu. Aduh, tak ingat sekejap. Kuat ke apa ya? Pas Mayasa tu saya aduh. Kim Hoyosi. Tolong dia susu kasih pasu dah gani anak-anak duria dia tu lah. Dia Salih anak duria dia kan. Anak-anak duria di Bosma dah tahun lepas dah. Ada sebagai yang mampu dah. Dia dapat dia bagi upah lah. Lepas balik upah beli upah tu saya betul balik ke rumah. Saya balik ke mana makan nasi dah semaya mandi terus makan nasi tu mandi siap-siap terus main ke sini. Sampai jalan sini 7.15 saya terus buat video ni. Okey, sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.